Assalamualaikum kelas. Okey, selamat pagi. Semua duduk. Hari ni banyak kan barang atas meja cikgu. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya satu soalan. Senang je. Okey, siapa tahu bilakah tarikh kemerdekaan negara kita? Cepat. 31 Ogos 1997. Pandai. Okey anak-anak, kemerdekaan yang kita kecapi hari ini bukannya datang bergolek. Pada kurun ke-19, tanah Melayu kita ni merupakan permata yang menjadi rebutan kuasa barat. Siapa tahu kenapa? Sebab Malaysia ni kaya dengan hasil bumi, cikgu. Ya, contohnya rempah ratus dan biji timah. Bagus anak-anak. Okey, British datang ke tanah Melayu bukan sekadar nak berdagang, tetapi mereka mula mencampuri urusan pentadbiran negeri kita. Kemudian mereka menghina pula kedaulatan sultan dan memperkenalkan sistem cukai yang menindas rakyat kita pada waktu itu. Namun, rakyat kita bukan bangsa yang penakut. Di setiap pelosok negeri, bangkitnya wira-wira tempatan yang sanggup mengalirkan darah demi maruah agama dan bangsa kita. So, semua mesti dapat tahu dah kan topik apa hari ni kita nak belajar. Tokoh kemerdekaan, tokoh pejuang kemerdekaan di tanah Melayu, cikgu. Ya, betul. Topik kita hari ni ialah tokoh pejuang kemerdekaan di tanah Melayu. Okey anak-anak, sebelum kita memulakan aktiviti kita pada hari ini, cikgu nak test kamu dulu sama ada kamu kenal tak wajah-wajah tokoh pejuang kemerdekaan kita. Pertama. Okey, siapa tahu? Okey, beliau merupakan pahlawan dari Naning Melaka. Beliau lah yang menentang British berkaitan dengan isu cukai 1/10 tu. Dun Said. Ya, betul. Pandai. Beliau ialah Dun Said. Siapa tak kenal pahlawan ni? Beliau merupakan siapa? Saya cikgu. Beliau ialah Tok Janggut, pahlawan dari negeri Kelantan yang sangat warak. Beliau selalu memakai serban dan berjaya menggerakkan jihad menentang British di Pasir Putih. Masya Allah, pandai Alisha. Okey, beliau ialah Tok Janggut, berasal daripada negeri Kelantan. Okey, yang terakhir, tokoh yang terakhir ialah ding-ding. Siapa cepat? Tunku Abdul Rahman. Pandai. Beliau ialah tokoh yang sangat penting dalam diplomasi yang menjulang tangan sambil melaungkan merdeka. Beliau ialah bapa kemerdekaan kita yang berasal dari negeri Kedah. Pandai. Beliau ialah Tunku Abdul Rahman. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya semua anak-anak cikgu dah kenal sedikit wajah-wajah pahlawan kita tadi. Tapi, adakah kamu semua tahu kisah perjuangan mereka? Apa sebenarnya mereka buat sampaikan British pun rasa takut dan gerun? Okey, hari ni cikgu tak nak cerita sorang-sorang. Okey, so hari ni cikgu akan bahagikan kamu kepada 8 kumpulan dan setiap kumpulan wajib menghantar seorang wakil untuk membentangkan secara detail tokoh yang kamu semua dapat melalui roda impian yang cikgu buat dekat depan ni. Okey, dekat roda impian ni ada berapa nombor? Okey, ada 8 nombor yang mana mewakili 8 nama tokoh-tokoh yang di dalam sampul di tepi cikgu ni. Okey, jom kita start. Dapat nombor 3 cikgu. Okey, baik anak-anak, semua dah ambil dah ke 8 sampul surat tadi? Okey, bagus. Okey, semua kumpulan sekarang ni ada 20 minit. Okey, cikgu nak kamu baca kisah dalam sampul tersebut, fahami, analisis dan bincangkan bersama-sama kawan-kawan di dalam ahli kumpulan tersebut. Okey, sekejap lagi kita akan buat perbentangan menggunakan bot pahlawan yang cikgu guna tadi. Okey, 20 minit bermula dari sekarang. Okey, cepat. A few moments later. Okey, Nana, masa dah tamat. Sekarang ni cikgu nak panggil Alisha dan wakil kumpulan seterusnya untuk ke seksyen pertama dan seksyen kedua. Okey, di seksyen pertama ada 2 bakul. Bakul putih ni ada nama tokoh dan bakul warna biru ni ada gambar tokoh dan bendera tempat tinggal tokoh tersebut. Okey, kemudian kamu diminta untuk ke seksyen kedua untuk memilih pool ringkasan sumbangan tokoh tersebut. Okey anak-anak, cari bahan yang padan dengan tokoh yang kamu semua dapat tadi ya. Semua dah jumpa? Okey, sekejap lagi kamu diminta untuk tampalkan gambar, nama, negeri tokoh tersebut, kemudian sumbangan yang mereka telah lakukan di tanah Melayu di 4 tempat ini. Jom, kita mula dengan kumpulan 1. Alisha.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1, kami punya tokoh pejuang kemerdekaan kami ialah Rentak, yang merupakan pahlawan Iban yang paling ikonik dalam sejarah penentangan terhadap keluarga Brooke di Sarawak. Nama Rentak ni membawa maksud enan tanah tumbuh menua penyak, yang secara puitisnya bermaksud pengoncang dunia. Okey, Alhamdulillah, syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada semua kumpulan yang membentangkan tadi. Okey, berikan tepukan gemuruh untuk diri kamu sendiri kerana berjaya merungkaikan sejarah 8 orang perwira negara kita pada hari ini. 8 orang tokoh ini mempunyai cara perjuangan yang berbeza. Ada yang syahid di medan perang, ada yang dibuang negeri dan ada yang berjuang di meja rundingan. Namun, matlamat mereka tetap satu, iaitu apa? Ingin melihat kita semua hidup bebas di tanah air sendiri tanpa cekaman penjajah. Okey anak-anak, cikgu nak tanya sebagai generasi pewaris, apakah tugas kamu sekarang untuk menghargai keamanan yang kita kecapi hari ini? Belajar rajin-rajin cikgu, jaga negara kita. Tepat sekali anak-anak. Ingat, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Gunakan ilmu pengetahuan kamu itu untuk majukan negara kita yang tercinta ini. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.